salah satu sungai paling penting dalam sejarah semakin kering, dan apa yang mereka temui di sana sangat menggemparkan dunia. Sungai Furat mengalir melalui Turki, Syria dan Iraq. Ia merupakan sumber air membawa kepada kelahiran salah satu tamadun tertua yang dikenali sebagai orang Sumaria. Tetapi sekarang sungai besar ini telah menjadi kering, mendedahkan artifak seperti bandar berusia 3,400 tahun, sebuah istana purba, emas, dan yang paling menarik, gua-gua misteri di dalam sungai ini. Ahli arkeologi tidak tahu mengapa atau siapa yang mencipta gua-gua ini, tetapi ulama-ulama dan paderi di luar sana telah kongsikan pendapat mereka, dan ada yang percaya bahawa gua-gua ini sebenarnya adalah penjara. Untuk konteks dalam kedua-dua kitab Al-Quran dan Bible, kekeringan Sungai Furat adalah salah satu tanda bahawa hari kiamat sudah dekat.